So, baru-baru ni saya perasan ramai yang komen kat video saya semalam. Katanya topik saya ni dah lari dah. Bro, kes Nurin tu bukan pasal cerai lah. Dia dah lama cerai. Ni pasal nafkah anak. Betul, saya setuju. Tapi konsep yang saya nak cakap semalam tu masih kena tempatnya. Tentang apa yang jadi bila satu pihak tak mai ke mahkamah syariah. Sama lah, sama ada kes tu cerai ke, nafkah ke, hadanah ke. Prinsip yang saya nak sampaikan tu still under Section 121. Ni, section ni penting. Ramai orang tak tahu. Kalau dua-dua tak mai ke mahkamah, kes tu boleh dibuang. Kalau isteri yang filekan kes tapi dia tak datang, itu pun boleh buang juga. Tapi kalau defendant, maksudnya bekas suami yang tak hadir, mahkamah boleh teruskan dan buat keputusan tanpa dia. As long as saman tu dah diserahkan secara sah. Now, ramai tanya saya, apa maksud diserahkan secara sah? Bagus soalan tu. Okay, simple. Kalau pihak defendant tak nak terima surat, pura-pura tak tahu atau lari, mahkamah memang ada jalan. Cara dia boleh buat penyampaian ganti. Maknanya boleh post berdaftar, boleh tampai kat rumah, boleh siar kat akhbar, dan lah ni mahkamah dah boleh terima penghantaran saman guna social media. Contohnya WhatsApp boleh, Facebook boleh, email boleh, tapi mesti dapat kelulusan dengan mahkamah. Jadi kalau ada yang cakap, oh saya tak tahulah pasal saman ni, tak gunalah alasan tu. Dah tak boleh pakai dah. Zaman ni dah berubah. Undang-undang pun ikut perubahan. So dalam kes Nurin Alisa ni, saya faham kenapa dia sampai pergi ke majlis ex dia, sampai dia rasa terdesak nak serah dokumen tu sendiri. Saya tahu itu tindakan yang daripada emosi dan bertanggungjawab nak bela anak dia. Tapi honestly, cara tu bukan strategi yang terbaik lah. Kalau ikut betul-betul, ikut saluran undang-undang, buat permohonan penyampaian ganti, dapat kebenaran mahkamah. Benar ni boleh selesai tanpa perlu viral atau malukan mana-mana pihak lah. Kepada semua wanita yang tengah berjuang untuk nafkah anak, nafkah edah, hadanah, saya pesan satu je, jangan give up. Mahkamah syariah ni sekarang makin baik, makin faham situasi wanita. Yang penting, bawa mai bukti-bukti, bawa dokumen lengkap dan dapatkan nasihat yang betul. So, bagi bekas-bekas ex-husband ni pula, janganlah dok main lari-lari daripada saman. Kalau tak hadir sebenarnya bukan membantu hang pun. Lagi cepat mahkamah tu boleh buat putusan. Pasal hang tak mai pun defend. Akhir kata, saya bukan nak memalukan siapa-siapa, tapi nak bantu orang faham. Perkahwinan ni boleh putus, tapi tanggungjawab sebagai ibu bapa tak patutlah putus. Kalau nak tahu hak sebenar dan jalan terbaik, cari ilmu, tanya pakar dan jangan buat keputusan masa marah.